Apa 3 jenis suplemen yang bagus untuk baiki kesihatan prostat? Mungkin ada di antara anda yang prostat tu membesar, bengkak, so nak cari suplemen, apa yang boleh bagi benda tu lebih sihat. So saya Min Kamarudin, kalau first time tengok channel Ultimate Vitamin ni boleh komen, saya dah subscribe selepas anda klik butang subscribe. Baik, prostat anda dah berapa lama bermasalah? Okay, boleh komen dekat bawah. So kalau anda sedang dalam rawatan doktor, sila teruskan. Sebab doktor dia ada buat checking, dia ada buat orang kata ujian untuk menentukan tahap, so follow arahan daripada doktor. So tapi dalam masa yang sama, untuk anda yang mencari alternatif, nak cari makanan yang sihat semula jadi, tak ada bahan kimia, mesti halal dan ada kelulusan lah kan. So anda boleh dengar penerangan saya tentang 3 jenis suplemen ni. Okay, pertama suplemen yang saya cadangkan ialah omega 3. Omega 3 apa fungsi dia? Dia fungsi dia anti radang. Radang ni apa? Radang ni bengkak. Maksudnya anti bengkak. So prostat membengkak kan, membesar, so dia akan bantu untuk anti bengkak. So apa kelebihan dia lagi untuk prostat tu sendiri? Dia bantu untuk tisu prostat tu elak daripada keradangan. Lepas tu dia boleh elak juga daripada simptom, contohnya macam kurang kerap buang air kecil dan kita tak selesa. Dibantu untuk redakan benda tu. So nak pilih omega yang bagus, mesti pilih yang tinggi EPA dan DHA. So bila kita cerita tentang tinggi EPA dan DHA, mesti daripada minyak ikan. Tapi minyak ikan mesti disuling 3 kali, mesti grade pharmaceutical dan mestilah diuji ada orang kata tahap keselamatan yang tinggi lah. Okay, so sebelum saya pergi ke produk kedua, produk ketiga, so nak dapatkan semua suplemen ni yang high quality, sebab ramai orang tak ada ilmu nak pilih macam mana, betul tak? Kita pilih saja dekat mana-mana farmasi, kadang kita tak dapat consultation, kan? So, lepas tu banyak brand pula, mana satu dia nak cakap brand yang bagus, kan? So, ada isu juga kan? So, boleh dapatkan daripada Ultimate Vitamin, kita akan bagi the best, tinggi penyerapan, tinggi EPA dan DHA, orang kata banyak kajian dan banyak testimoni. Okay, kemudian saya cadangkan juga zinc. Zinc ni adalah satu galian yang memang penting sangat untuk kesihatan lelaki. Dia ada lebih pada 200 kegunaan tau untuk tubuh kita. Tapi bila kita cerita bab prostat, okay, apa yang bagus? Apa yang bagus? Okay, dia memang penting untuk hormon dan kesihatan menyeluruh untuk lelaki. So apa kelebihan dia ialah dia okey, prostat tu sebenarnya dia ada kandungan zinc paling tinggi dalam tubuh. Ramai orang tak tahu. Kan? So jadi zinc dia akan bantu untuk zinc yang mencukupi, dia bantu untuk mengurangkan prostat kita tu jadi besar. Dan dibantu juga untuk sihatkan hormon kelelakian, hormon testosteron. So memang direct lah dia punya kesan ni pada prostat. So jadi kalau kalau kita ada kekurangan zinc, memang kajian menunjukkan ialah kita akan ada masalah berkaitan tentang prostat. So jadi kita tak naklah kan. So okey, kemudian yang ketiga saya cadangkan untuk you amalkan polyphenol blend. Polyphenol blend ni apa? Dia sejenis antioksidan, tinggi anti radang, tahap anti radang dia tinggi, dia bantu untuk lancarkan darah. Dan fungsi dia adalah dia akan baiki kerosakan sel di tahap DNA. Kalau you pernah ada keturunan yang ada masalah prostat, dia akan bantu betulkan genetik tu balik. So dia akan bantu melindungi sel prostat tu daripada kerosakan oksidatif. Apa maksud kerosakan oksidatif? Setiap hari tubuh kita bergerak, kita ada byproduct. Kita ada byproduct. Macam kereta ada asap, kan? So dalam tubuh kita ada benda tu. So oxidative stress ni sebenarnya dia macam karat lah lebih kurang. Barang lama dia makin karat. Jadi fungsi polyphenol untuk clearkan karat supaya vitamin-vitamin, zat-zat boleh terus bekerja baiki kerosakan sel di prostat. So first time pernah dengar kan pasal ni kan? Mungkin first time dengar. Tapi itulah fungsi dia. Okay, dan polyphenol ni dibantu untuk lawan sel-sel yang tak normal, yang bekerja secara tak normal. Prostat bengkak tu tak normal kan, kita nak prostat tu maintain lah. Okay, so dia bantu untuk kurangkan ni. Okay, kemudian kajian yang sangat mendalam tentang polyphenol ni, dia akan bantu untuk baiki sel secara aktif. Itu memang. Dan the best is ialah dalam masa 1 jam selepas pengambilan, dia akan turunkan keradangan-keradangan kecil. Itu kajian saintifik yang dibuat. Okay, so jadi untuk
pemilihan produk-produk ni, teknik pengambilan, nak tanya lebih lanjut boleh hubungi kami di Ultimate Vitamin. Di bahagian ada dekat description tu ada link untuk WhatsApp kami, ataupun boleh klik link dekat bio kami untuk hubungi WhatsApp kami. Itu saja. Assalamualaikum.